Ni hari ni kita main buat telur goreng ikan masin dah. Belum kita tengok cara je ke. Jangan lupa tekan like, tekan share dah. Lepas tu kita tengok sekali lagu mana cara je dah. Tengok barang je dah. Ikan masin, baking, saka, telur masin, bawang merah, lada merah. Lepas tu telur dah, jangan lupa. Lepas tu ni kicap potong dah. Lepas tu kita main tengok cara lagu mana dah. Telur goreng ikan masin kita mula-mula kita buat minyak masuk dulu dah. Kita main goreng ikan masin dulu mula-mula. Ikan masin ni molek goreng garing sikit dah. Ikan masin kita dah masak ke, kita kek naik dulu dah. Ni lepas ikan masin kita masak kita boleh makuk dulu dah. Lepas tu kita penyek je ni. Kita penyek hacur dulu dah ikan masin kita. Hak tulen ni buat tubik tak apa. Penyek wi air dah. Wi air pula. Wi hacur. Wi gelas soso. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita katak telur dulu dah. Telur ni kita akan lepak ti. Lepas tu kita kucar wi hacur dulu dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita main goreng je pula dah. Mula kita nak goreng kita buah bawang merah dulu masuk. Kita bakar minyak hak ke tu, minyak terang ikan masin hak ni. Goreng dia masak dulu sikit. Agak boleh dah kan kita buah telur kita masuk telur je kita kucar. Lepas tu kita goreng telur ni hacur dulu dah. Dimasak dulu orang dah panggil dimasak dulu dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita masuk lada merah, telur masin, baking, saka. Lepas tu ni kicap potong dah. 1, 2, 3, 4. Kita goreng kakak ni hacur dulu dah. Agak boleh dah ke? Agak tak kakak hacur ke, kita buh ikan masin masuk dah. Lepas tu goreng ikan masin ni rata molek dah. Digelomak atau telur molek dulu. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Belum kita nak kek lu ada bawang, buh dah bawang masuk dah. Lepas tu kopi degah. Goreng dah bawang masak sikit. Lepas tu kita boleh lah kek buh pinggir dah. Lepas kalau dia kena menu beg ni tolonglah tekan like, tekan share kita dah. Ni telur goreng ikan masin kita ni jadi bagian ni. Kalau bio nak terawak boleh kita dah. Ni telur goreng ikan masin kita dah. Tak payah li cara yo. Kalau bio nak terawak boleh kita dah. Tak faham mana boleh komen bawah dah. Terima kasih.